Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya buka lampu je. Okey, boleh dengar suara eh? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarhi sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tengok ada juga nama-nama baru. Selamat datang ke platform Supergrade International. Jadi hari ini Alhamdulillah bersama saya hari ini dalam program Smart Business Platform. Jadi di dalam program Smart Business Platform selama 1 jam ini saya nak minta jasa baik anda untuk memberi tumpuan kepada speaker yang akan bercerita kepada anda tentang satu peluang untuk anda nak menambah pendapatan, untuk anda nak mempunyai kehidupan yang terbaik. Alright. Jadi hari ini saya nak minta jasa baik anda, okay, untuk bagi tumpuan, dan kalau ada apa-apa persoalan ke apa semua, nanti kita akan kumpulkan di penghujung program kita, ataupun anda boleh chat dekat ruangan chat nanti. Alright. Dan kalau ada info-info yang anda rasa menarik yang disampaikan oleh kita punya speaker ni, anda take note. Mana tahu kita punya speaker ni dapat bagi sedikit informasi kepada anda semua, dan informasi ini juga yang kita akan bagi kepada kawan-kawan kita yang masih lagi belum mengenali Supergrade International. Okey, saya perkenalkan dahulu. Nama saya Eddie Idris. Saya merupakan orang syarikat dan orang yang dipertanggungjawab untuk membantu anda dalam mengubah kehidupan anda. Jadi hari ini Alhamdulillah Supergrade International kita dah ditubuhkan. Kalau ikut SSM, kita register pada tahun 2023. Okey. Jadi pada ketika tahun 2023, 2024, kita lebih kepada nak test kita punya bisnes kita lah. Kita test produk, kita test kita punya marketing plan, kita test kita punya sistem. Kemudian kita submit dokumen-dokumentasi yang diperlukan untuk kita nak apply license, nak apply KKM, nak apply halal. Jadi selepas semua benda dah ready, dan kita pun dah dapat lesen dari Kementerian KPDN KK. Alright, kita pun dah dapat lesen iaitu AJL. Okay, kita dapat lesen AJL. Jadi pada 2024 bulan 8 bermulalah kita penetrate market Malaysia. Kalau anda tengok video tadi, pada tahun 2023, 2024, awal 2024 kita uh, buat kita bisnes, kita still run kita punya bisnes, tetapi kita tak run di Malaysia, kita run di international lah. Macam tadi tu kita dah kita di Afrika, di Afrika, dan alhamdulillah Supergrade International walaupun usia baru masuk tahun yang kedua, kita dah masuk ke 37 buah negara. Yang terbaru kita dah masuk ke pasaran Filipin. InsyaAllah, mudah-mudahan banyak lagi negara-negara yang kita akan tembus. Baik, hari itu kita cerita negara-negara yang di luar lah. Jadi hari ini kita nak cerita tentang negara kita ni. Sebab apa? Di Malaysia ni pun keahlian kita di Malaysia baru 5,000 lebih. Itu hari kan saya cerita dalam 3,000 kan. Dalam sebulan lepas saya cerita baru 3,000 lebih apa semua kan. Wow. Betul-betul mencanak dia punya naik. Sampai sekarang saya ingat dah 5,000 lebih, dekat 6,000 ahli dah. Tapi walaupun 6,000 ahli di Malaysia masih lagi sikit, sebab penduduk di Malaysia penduduk dekat Malaysia ada 30 juta. Kan? Yang baru join kita baru 6,000. Masih banyak lagi. Ramai lagi orang yang belum lagi mengenali Supergrade International. Jadi hari ini kita tak nak buang masa tuan-tuan dan puan. Okey, ambil peluang ni. Okey, hari ini insya-Allah mana tahu apa yang kita tawarkan kepada anda mungkin menjadi asbab untuk anda dapat mengubah kehidupan kepada kehidupan yang lebih baik. Alright, jadi kita tak nak buang masa tuan-tuan dan puan. Saya nak terus menjemput kita punya speaker kita pada malam ini. Gold Executive Supergrade International, kita bagi tepukan kepada Tuan Harun kita. Tuan Harun, dia dulu seorang penjual tebu, penjual air tebu. Tetapi hari ini Alhamdulillah buat keputusan, alright, tinggalkan perniagaan jual air tebu dekat tepi jalan yang yang dia punya income lebih kurang sehari RM30. Kalau panas sikit dalam RM60. Alright. Kadang-kadang kalau tak panas, dia hujan, dialah yang perah tebu, dan dia jugalah yang minum air tebu tu.
Ha, tu dia. Alright. Jadi ni dia Tuan Harun kita. Alright. Sekejap saya abang boleh cuba cakap apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. Dengar clear clear. Okey bang. Okay. So hari ni bang kita punya smart business platform hari ni kalau saya tengok pada senarai nama yang hadir pada malam ni ramai juga nama-nama baru yang mungkin pertama kali datang ataupun yang belum lagi menjadi ahli dan hari ni kita nak tunjukkan kepada mereka tentang peluang yang mereka boleh dapat di Supergrade International dan pada di hujung nanti saya nak jemput satu orang okey orang yang hebat antara orang yang di peringkat awal juga bersama dengan Supergrade tapi market dia banyak di Johor. Okey, nanti kita akan ceritakan tentang uh, testimoni kejayaan beliau. Nanti dekat penghujung nanti. Alright. Jadi silakan bang. Tutup, tutup. Jadi Boleh boleh. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting yang dianjurkan oleh pihak Supergrade. Terima kasih saya ucapkan kepada MC kita Tuan Eddie, orang yang sentiasa berkomitmen membantu kita dalam menjayakan program-program smart business selaku CDO kepada Supergrade International Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih tak terhingga juga kepada founder Supergrade iaitu Sir Lokman Helmi, orang yang memang berjiwa besar untuk menjadikan Supergrade antara salah satu platform terbaik MLM di Malaysia dan seantero dunia. Terima kasih juga kepada Tuan COO kita iaitu Tuan Syafiq Itai, orang yang amat-amat berkomitmen dalam bantu kita dalam urusan market luar negara. Okey, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah sedikit peluang yang ada di dalam Supergrade International. Saya faham dan saya yakin bahawa mungkin hari ini ada kawan-kawan kita yang baru masuk. Okey. Mungkin ada yang masuk kerana menjaga hati, mungkin ada yang masuk nak tengok peluang, mungkin ada yang masuk kerana ditipu. Tapi percayalah bahawanya setiap pertemuan, setiap apa yang diatur Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah satu benda yang pasti akan mendatangkan manfaat. So terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir pada malam ini. Okey, tak lupa kita juga kepada saya punya team My Fighter Tok Lan yang hari ni semakin hari semakin kita nampak dia punya peningkatan daripada segi performance sale dan performance ranking. Tahniah Tok Lan, saya appreciate dengan kejayaan tuan. Kemudian kita ada Abah J kat sini selaku saya punya seorang lagi leader yang hari ni pun sudah nampak dia punya sinar-sinar yang luar biasa. Tak lupa juga kepada leader-leader hebat kita Abang Sani dengan Kak Yati. Semalam saya minta maaf, saya sampai rumah pukul 11 lebih, tak sempat saya nak masuk tu Kak Yati punya Zoom. Kak Tina, of course Kak Tina, orang yang banyak membantu, banyak turun padang. Dan saya juga terima kasih kepada upline saya iaitu Abang Jo kerana memperkenalkan saya dalam dunia Supergrade. Alright, seperti mana yang Eddie cerita tadi, adalah sedikit tentang company, betul tak? Jadi saya tak perlulah nak kupas panjang tentang Baik. Hilang ke apa ni? Dah habis ke apa? Ya ya, mungkin dia terkeluar sekejap. Sekejap Kita tunggu Abang Harun kita masuk balik. Baru nak muka lima tu tadi kan. Baru nak
Ya, kita bagi. Jap, jap. Assalamualaikum. Ada di? Ada. Macam mana boleh terkeluar ni? Bateri laptop habis. Okey, okey, okey. Jadi pakai headset ni, Eddie tolong ni lah nanti tolong bukakan slide tu abang. Baik, baik, baik. Okey, minta maaf sahabat-sahabat. Biasalah ya. Biasalah kadang-kadang ada beberapa masalah teknikal yang kita terpaksa lalui. Alright, okey. Jadi hari ini saya tak nak ambil masa panjang. Kita mungkin bermula pada 9:20. InsyaAllah kita akan habis dalam jangka masa yang tak terlalu panjang. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan nama saya dulu, Harun bin Makno, berasal daripada Temerloh Pahang, sudah berkahwin, ada 11 cahaya mata dan bakal masuk cucu yang ke-9 tak lama lagi hujung bulan ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah peluang yang kita dapat dalam Supergrade International. Alright, of course lah bila kita sebut tentang company-company MLM atau multi level marketing, biasanya dia akan melibatkan produk. Biasanya dia akan melibatkan produk-produk makanan kesihatan, betul tak? Bila kita sebut pasal produk makanan kesihatan, saya yakin dan amat percaya kawan kita kat sini ada 47,000 mata memandang. Mana yang masuk kerana terpaksa, masuk kerana menjaga hati, mungkin akan mula rasa alamak nak sembang pasal produk, alamak nak sembang pasal kesihatan, kan? Mungkin dia orang rasa tak berapa selesa sebab biasa-biasa, mungkin dia orang dah biasa dengar cerita tentang produk makanan kesihatan ni terlalu dewa, terlalu hebat produk makanan kesihatan ni. Disulam selingan dengan testimoni-testimoni yang hebat. Jadi kawan-kawan kita dah biasa sangat dengar benda-benda macam tu, kan? So, apa yang membuatkan saya bermula pada Supergrade daripada bulan 9 2024 sampai sekarang boleh sustain ataupun boleh membesarkan kumpulan sehingga hari ini adalah cara pembawakan saya tentang Supergrade berkenaan dengan produk adalah saya suka menyampaikan ilmu. Saya suka menyampaikan pengetahuan kepada kawan-kawan kita kenapa dia perlu ambil produk makanan kesihatan. Tak kiralah apa jenis produk, tetapi apa keunikan yang Supergrade tawarkan. So, bila saya bawa cerita-cerita mengenai info-info kesihatan dan keperluan, maka kawan kita tidak merasakan yang kita hanya sekadar nak menjual produk. So, Alhamdulillah. Jadi hari ini apa yang saya nak cerita hari ini adalah cara bagaimana saya menyampaikan ataupun membawa produk yang dikeluarkan oleh Supergrade ni. Sahabat, saya uh, serius cakap, multi-level marketing ni sebenarnya satu perniagaan yang cukup-cukup hebat. Tetapi ramai kawan-kawan kita merasakan perniagaan multi-level marketing ni adalah perniagaan yang low class ataupun perniagaan yang dah tak ada pilihan. Kita terpaksalah buat juga multi-level marketing. No. Multi-level marketing adalah satu perniagaan yang relevan sehingga hari ini. Perniagaan yang cukup-cukup relevan sehingga hari ini. Ianya bukan dikategorikan sebagai low class punya perniagaan. Ianya dikategorikan sebagai satu perniagaan yang cukup-cukup hebat. Dan kalau kita tengok pun, dunia sendiri menyumbang ekonomi terbesar di dunia adalah daripada dunia network marketing. So hari ini, of course lah bila kita cerita pasal network marketing, bila kita sebut pasal Supergrade, mungkin ramai kawan-kawan kita tak tahu pasal Supergrade. Pasal benda ni terlalu baru. Benda ni berjalan pun macam Eddie kata tadi, keahlian pun lebih kurang dalam 6,000 orang. Lonjakan daripada bulan lepas. Satu lonjakan gelombang yang cukup-cukup luar biasa sehingga menjadikan ahli baru ada 6,000 orang.
Sebenarnya ahli tak ramai lagi sahabat. Maknanya 6,000 orang ni sebenarnya kecil lagi. So peluang untuk kita kita nak bawa super grade ni lebih jauh, ini satu peluang yang cukup-cukup besar. Peluang kita cukup-cukup besar, market terlalu besar. Cumanya ceritanya hari ni, apa cerita yang kita nak bawa? Apa cerita yang kita nak bawa? Kita sebut pasal multi level marketing, mestilah dia berasaskan atau berlandaskan produk. Produk pun biasanya produk makanan kesihatan. Sedangkan kita bukan doktor. So apa cerita yang kita nak bawa? Ini dia yang saya selalu fikir sebelum saya nak jumpa kawan saya selalu fikir apa cerita yang saya nak bawa sehingga dia tidak merasakan yang dia terpaksa beli. Sebab kita kena ingat sahabat-sahabat, dalam kita nak buka market, ada kita akan berjumpa dengan beberapa kelompok kelompok masyarakat. Kan? Ada yang kita jumpa kelompok yang dia terpaksa ambil produk yang kita bawa sebab dia nak jaga hati. Ada yang dia terpaksa ambil produk kita sebab dia sakit, lepas tu dia dengar testimoni-testimoni yang menerujakan, jadi dia terpaksa ambil. Ada juga kawan-kawan kita yang um, ambil itu sekadar nak tutup mulut kita. Jadi banyak. Dan ada juga yang kita jumpa memang orang-orang yang nak memerlukan suplemen badan dia kan. So dengan keadaan yang macam itu, so saya createkan satu story telling yang boleh diterima pakai oleh semua orang, dan bila orang merasakan apa yang saya sampaikan itu adalah keperluan, maka hari ini daripada bulan 9 sehingga sekarang, saya punya kumpulan, saya dah lahirkan satu gold executive, saya dah lahirkan satu silver executive, saya dah lahirkan berapa ramai sahabat-sahabat yang boleh jana income 5 angka sebulan. Alhamdulillah. So apa tip dia? Selalu saya gunakan adalah slide yang dibuka oleh Tuan Eddie ni. Okay? Sebelum saya nak cerita lebih lanjut, jadi saya terpaksa ceritakan apa beberapa perkara yang kita mesti bersembang dengan kawan kita bercerita tentang perkara ini, iaitu tentang tubuh wajib sihat. Sebab apa sahabat? Sebab ramai hari ni kawan-kawan kita sahabat, bila dia join saja multi level marketing, bila dia join saja company yang keluarkan produk makanan kesihatan, dia mula fokus kepada orang sakit. Setuju tak? Bila first time dia dengar je kata, oh produk ni bagus, produk ni boleh itu, boleh ini, dia mula dah terbayangkan berapa ramai orang sakit yang dia akan jumpa. Dan secara automatiknya dia mula dah membayangkan yang dia akan jadi doktor jadian. Inilah kesilapan. Kesilapan yang kawan-kawan kita buat apabila join produk multi level marketing yang berasaskan makanan kesihatan. Dia fokus kepada orang sakit dan dia mula nak jadi doktor jadian. Bila dia fokus pada orang sakit, contoh, katalah dia kenal seramai-ramai orang yang dia kenal orang sakit, katalah ada 200 orang. Contoh, dia kenal. Dia kenal orang yang buasir, dia kenal orang yang sakit itu, sakit ini, ada yang dia kenal orang stroke, ada kenal orang kecil manis. 200 orang dia kenal pesakit kecil manis. Contoh ataupun pesakit. Kalau dia boleh penetrate market 200 pesakit tadi tu, contohnya, habis 200 pesakit tu, dia nak cari siapa lagi? Saya tak ada kenal dah orang sakit yang lain. Betul tak? So masa tu dia akan kata, alah susah lah. Orang sakit yang aku jumpa, dah 200 orang, semua aku dah jumpa. Lepas tu pula orang sakit ni pula, dia punya cara dia nak ikhtiar badan dia apabila dia tak ada ilmu, dia kalau dapat satu-satu benda yang excited untuk dia makan, membolehkan dia sembuh, dia akan cuba, dan bila dia makan, sembuh, dia berhenti. Setuju tak? Kalau dia makan, tak sembuh pun dia berhenti. Betul tak? Ini market orang sakit. Jadi kita jangan kecilkan skop market kita. Okey, lepas tu kita cerita pasal apa tu doktor jadian tadi. Kawan-kawan kita tahu, contoh macam saya lah, Cik Arul ni dulu mega tebu. Kan? Tiba-tiba datang jumpa dia bang. Kencing manis ni bang. Kencing manis ni adalah bla 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 bla. Abang tahu tak? Abang sekarang ni saya tengok muka saya, abang dah macam orang yang kena kencing manis. Sedangkan orang tu tak ada kencing manis pun contoh. Lepas tu dia terfikir, Arul ni dulu bukan mega tebu. Wah, bukan main lagi yang dia sekarang dah jadi macam doktor pakar. Betul tak? Jadi,
kita tak nak apa tu pandangan-pandangan yang negatif macam tu terhadap kita. Sebab kita bawa satu benda yang bermanfaat dan kita nak sampaikan benda yang bermanfaat itu kepada kawan kita supaya kawan kita dapat manfaat itu. So kalau kita awal-awal lagi kita dah salah step kita, kita merasakan produk makanan kesihatan adalah untuk orang sakit, kita tak boleh pergi jauh. Serius saya cakap. Sebab tu saya selalu meletakkan bila produk makanan kesihatan yang saya bawa, saya meletakkan adalah semua orang wajib makan ataupun semua orang wajib guna, tak kira sama ada dia sihat atau sakit. So kalau kita letakkan macam tu punya target, bermakna market kita terlalu besar. Kita boleh bercerita dengan sesiapa saja. Tak kisah sama dia sihat atau sakit, orang gagah perkasa, orang main bodybuilder ke, mesti wajib kita boleh cerita dengan sesiapa saja. Maka market kita cukup-cukup besar. Tetapi apa kaedah penceritaannya? Dia gitu. Kan? Kaedah penceritaan itulah yang kita membezakan antara kita dengan company-company lain. Sebab kita kena ingat, hebat macam mana pun company tersebut mencipta marketing plan yang hebat macam mana pun, tapi kalau produk ni tak boleh di penetrate ataupun tak boleh dikembangkan daripada segi pengguna, tak boleh pergi mana juga. So apa-apa hal pun dia mesti duduk di base on produk tu. Jadi produk tu mesti digerakkan. Dengan saingan yang ada hari ni di keliling kita, macam-macam company baru keluar, macam-macam produk canggih-canggih dah keluar daripada sudut kesihatan. Jadi cara macam mana kita nak bersaing dengan keliling kita ni tadi dengan membawa satu perkongsian yang unik daripada Supergrade International Malaysia Sdn Bhd. Ini penting. Dan saya faham dan saya tahu dalam ni mungkin ada abang-abang saya, akak-akak saya, mungkin otai yang dalam dunia network marketing. Mungkin ada yang pernah mencapai ataupun achiever-achiever orang-orang hebat dalam ni. Saya faham. Dan saya amat orang kata mengkagumi. Cuma hari ni just saya nak kongsi apa yang saya bawa kepada market luar supaya mereka merasakan produk Supergrade wajib berada di setiap rumah di Malaysia. Okey sahabat? Standby? Ready? Kalau standby kita mulakan sekarang kan. Walaupun hari ni kita tengok ada Tok Lan, ada Abah J, ada Kak Fida yang berani buka kamera kan. Hebat tiga orang ni kan. Walaupun kawan-kawan kita mungkin tak berani buka kamera, mungkin dalam keadaan dia mungkin tak bersedia. Tak apa, no problem. Kan? Tapi saya lebih suka kalau kawan-kawan kita yang ada dekat dalam ni boleh buka kamera menunjukkan kita bersama dalam Zoom meeting yang hebat ni. Alright, tapi saya tak paksa. Baik, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya kongsikan? Saya akan berjumpa atau apa kawan-kawan saya ataupun downline saya bawa saya berjumpa prospek, saya akan kongsikan tentang maklumat tubuh wajib sihat. Saya akan cerita tentang benda ni dulu. Kerana benda ni pada saya amat penting. Sebab kalau saya datang terus bercerita pasal produk, kadang-kadang kawan kita tu mungkin kena colek. Jomlah jumpa member aku sekejap. Jumpa kat mana? Jumpa kat situ. Tiba-tiba bawa saya. Tiba-tiba suruh saya cerita pasal produk. Kawan tu pun mesti akan engage. Dia pun rasa macam dianiaya. So, saya akan mulakan perbualan dengan bercerita tentang tubuh wajib sihat. Dan kebanyakannya orang yang bila saya kata bang tubuh kita ni abang setuju tak kalau saya kata tubuh kita wajib sihat, dan ramai kawan-kawan kita akan setuju tubuh wajib sihat. Sebab apa? Sebab untuk menjalankan ibadah dan mencari rezeki wajib sihat tubuh, betul tak? Tapi kita tengok di sekeliling kita hari ni ramai kawan-kawan kita yang menjalankan ibadah dalam keadaan tak sihat, mencari rezeki dalam keadaan tak sihat, walaupun dia mengaku dia sihat, walaupun dia merasakan dia sihat dan dia merasakan diri dia lah yang terpaling sihat, boleh ke hulu, boleh ke hilir, betul tak? So, tapi kita kena faham satu. Setiap kawan-kawan kita atau setiap diri kita sendiri pun tahu yang kita ni sebenarnya kalau kita tak ada penyakit kronik sekalipun, mesti akan ada satu dua masalah yang berlaku pada diri kita. So, masing-masing sedang mencari solution. Masing-masing sedang mencari cara bagaimana nak bantu balik semula badan. Setelah berusaha dengan macam-macam,
Biasa-biasanya daripada sudut chemical produk dah confirm lah, itulah yang pertama betul. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita bertemu jalan buntu. Kenapa itu benda yang topik yang hangat yang perlu dibincangkan. Kan? Kenapa? Itu keluar soalan tu kenapa? Sebab bila kita kata nak amal ibadat kena sihat, nak cari rezeki kena sihat, tapi ramai kawan kita tak sihat. Betul tak? Tapi nampak macam sihat. Okay, cuba tengok di next. Okay, kalau kita tengok slide ni, apa dia cakap kat sini? Kita sebenarnya boleh katakan rata-rata, boleh katakan kebanyakan lah, bukan kata semua tak tahu bagaimana nak sihat. Setuju tak? Atau mungkin kita tahu tapi kita tak mampu nak lakukan. Contoh, ni saya bagi contoh. Bila kita tanya pakar, pakar akan cakap apa? Nak sihat macam mana? Pakar akan cakap apa? Pakar akan cakap nak sihat kena exercise. Saya nak tanya sahabat-sahabat budiman yang ada di dalam Zoom hari ini. Saya nak tanya ikhlas. Kalau boleh tunjuk thumb up ni pun dah okey. Siapa yang tiap-tiap hari jogging petang-petang? Ni kita cerita nak sihat ni. Walaupun benda tu kita tahu baik untuk badan kita, tapi kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Bersenam. Tu boleh jadi sihat. Yang kedua, makan makanan yang sihat. Apa makanan yang sihat? Pakar kata makan buah, pakar kata makan sayur, pakar kata makan daging, pakar kata makan ayam. Habis selama hari ni kita makan apa? Tapi kenapa kita makan makanan sihat tapi kita tidak sihat sepenuhnya? Nampak tak? Memang kita tahu cara macam mana nak sihat, tapi kita tak tahu bagaimana cara sebenar untuk sihat. Dan sekiranya kita berjumpa masalah kesihatan pada tubuh kita, apa solution terbaik untuk kita bantu tubuh kita? Alright, mari kita kongsi. Kita tengok bagaimana nak sihat. Okey, bos, next slide. Ini saya selalu berkongsi ni, saya berborok dengan sahabat saya ni. Saya suka two-way communication. Saya tak suka bercerita dalam keadaan kita syok sendiri. Kawan kita pandang cicak. Kawan kita main handset. Kita bercerita, berbuih mulut. Saya tak suka. Saya suka bercerita two-way communication dan suka bertanya. Setuju atau tak setuju? So, hari ni, setuju tak kalau kita kata, punca utama manusia jatuh sakit itu yang perlu kita cari dulu. Punca utama manusia jatuh sakit itu yang perlu kita selesaikan dulu. Sebab hari ni, walaupun kita rasa kita sihat, kawan-kawan kita yang kita nampak sihat, semalam jumpa ngeteh, minum teh, kena kopi, hari ini dengar-dengar kanser prostat. Hari ini dengar-dengar breast cancer. Hari ini dengar-dengar kanser ovari. Hari ini dengar-dengar kecemasan kritikal. So, masa bila dia sakit? Kan? Sebab dia tak tahu punca dan kita tak cari punca. Setiap kali berlaku masalah kesihatan dalam badan kita, kita tak pergi cari punca untuk rawat balik semula. Tapi kita rawat penyakit tersebut. So, kita kena cari punca sakit. Baru kita boleh rawat badan kita. Dan maklumat ini semua diperlukan oleh selagi dia bernama manusia, maklumat ni diperlukan. So, dia nak tahu apa punca sebenar. So, simple. Punca sebenar manusia jatuh sakit. Next, bos. Ini bukan saya cakap dan bukan saya suka-suka ataupun saya syok sendiri. Ini memang fakta mengatakan bahawa punca manusia jatuh sakit berdatangnya daripada keradangan. Radang. Apa saja masalah kesihatan yang berlaku dalam badan kita hari ini berpunca daripada keradangan. Kadang-kadang kita tak faham apa itu keradangan. Cukuplah untuk kita tahu apa yang kita makan hari ini daripada mula kita pandai makan sampai sekarang, kita banyak makan benda-benda yang bersifat asid dan toksin. Tapi kita tak ada satu cara pun bagaimana nak neutralizekan balik toksin tu tadi ataupun keluarkan balik toksin tu tadi, neutralkan balik tubuh kita daripada radang kepada alkali. Nampak? Ini punca utama dia. So kalau nak cerita pasal keradang, budak umur 18, budak umur 15, budak umur 14 pun dah radang. Resdung. Pagi-pagi terbersih. Itulah resdung namanya keradangan. Gastrik. Orang kena GERD. Orang yang berasir. Orang yang ada masalah sendi. Orang yang ada masalah kanser. Orang segala masalah kesihatan berpunca daripada keradangan. So apa yang kita perlu buat? Mari kita tengok slide yang seterusnya.
Apa yang kita perlu buat apabila kita tahu badan kita dalam sifat keradangan? So, kita kena convert keradangan kepada saya, kalau tubuh dah bersifat radang, jadikanlah balik semula tubuh kita bersifat alkali. Maksudnya, bila jadikan tubuh bersifat alkali, badan akan mula membuang sifat keradangan itu secara semula jadi. Bagaimana nak jadikan tubuh bersifat alkali? Alright. Ni yang fakta yang cukup-cukup penting untuk kita nak masuk kepada produk kita. So, kita buka minda sebelum dia tahu ataupun dia dengar tentang produk kita buka minda dia dulu, tubuh kita hari ni amat-amat keradangan dan kita perlu pastikan tubuh kita dalam sifat alkali. So, bagaimana cara dia? Next. Sahabat yang saya sayang, tuan-tuan dan puan-puan, abang, adik, kakak. Okay? Bila kita sebut pasal keradangan, lawan dia adalah nutrisi. Okay? Nutrisi yang bersifat organik yang kita perlu masukkan setiap hari ke dalam badan kita. Alright. So bila kita sebut pasal nutrisi, masa ni banyak tak kawan-kawan kita buat produk yang berasaskan nutrisi? Ramai. Kan? Kawan kita datang bawa produk A, dia kata produk saya bersifat nutrisi. Kawan kita datang bawa produk B, dia kata produk dia bersifat nutrisi. Bagus. Produk yang bersifat nutrisi ni amat-amat baik untuk tubuh kerana dia boleh mengalkalikan tubuh. Dan kalau boleh kita carilah produk yang boleh masuk dalam badan kita tu melepasi 40 jenis nutrisi yang ada di dalamnya. Sebab kajian tubuh manusia memerlukan 40 jenis nutrisi satu hari. Carilah apa-apa produk pun yang boleh melepasi 40 jenis satu hari, makan sebab ia bersifat nutrisi. Tetapi, mari kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Sebelum kita nak makan apa-apa produk yang datangnya daripada, sama ada tak kisahlah, daripada farmasi, syaratnya bersifat organik lah. Daripada company-company multi-level marketing yang lain, pastikan melepasi legality, ada KKM, ada FDA, ada AJL license supaya benda tu selamat. Kita kena pastikan tubuh kita ataupun usus kita dalam keadaan yang sihat. Kenapa? Makanlah banyak mana sekalipun nutrisi yang masuk ke dalam badan kita, tetapi kalau usus kita tak sihat, apa yang kita makan tak mampu diserap 100%. So carilah benda-benda yang boleh bantu usus kita, kan? Jadi banyak hari ni kalau kita tengok dalam platform social media, banyak keluarkan produk-produk untuk bantu usus. Antaranya daun sena yang selalu kita dengar dan Nabi kita pun lalu cakap, sekiranya mati itu ada penawar, maka sena lah penawarnya, kan? Maka berlumba-lumbalah kawan-kawan kita ni pergi beli di Shopee. Bila beli kat Shopee, barang dah sampai, bancuh pagi, daripada pagi sampai malam ke apa ni? Maaf saya sebentar. Ya, saya apa tu? Maaf tu, sahabat. Boleh, no problem. Maka beli, minum, bancuh pagi sampai ke malam lah, ketandahnya je. Bahannya pula sakit perut, kan? So, kalau kita dapat bantu usus kita dulu, dan kita masukkan pula vitamin yang berasaskan nutrisi tadi, melepasi 40 jenis vitamin, tuan-tuan akan lihat sendiri hebatnya tubuh tuan-tuan selesaikan masalah tubuh tuan-tuan secara semula jadi apabila tubuh anda bersifat alkali. Mari kita tengok slide yang seterusnya. Okey, hari ini sahabat, apa keunikan produk yang kita nak bawa kepada anda? Ataupun bila saya share dengan kawan saya, sahabat, saya bawa satu produk dan produk ini ada keunikan dia yang tersendiri. Apa keunikan yang tersendiri? Keunikan dia adalah produk kita, kalau kita tengok daripada segi ingredient yang ada di dalam produk kita sendiri, bahan utama produk keluaran super grade yang bernama SG9 Plus Advance ini adalah daun sena maki.
secara automatik SG9 Plus Advance membantu usus kita terlebih dahulu. Pak. Dalam masa yang sama, dia memberikan kita lebih 53 vitamin hasil daripada 19 bahan yang dikombinkan di dalam satu produk. Dan satu-satunya produk makanan kesihatan hari ini yang mempunyai stem cell buah melebihi daripada 2 stem cell buah. Biasanya kita jumpa produk-produk di luar sana, bukan saya kata tak bagus, kadang-kadang paling tinggi pun 2 jenis stem cell buah dia orang masukkan. Tapi di Supergrade, company masukkan 7 jenis stem cell buah. 5 stem cell berries, 1 stem cell anggur hitam, 1 stem cell apple. 7 jenis stem cell buah. Dan 7 jenis stem cell buah ini adalah makanan terbaik kepada sel-sel kita. Apabila badan dah bersifat alkali, sel-sel baru akan mula keluar dengan banyak melalui aliran darah kita. Dan makanan terbaik dia adalah stem cell buah tu tadi. Nampak tak? Selain daripada itu, kita ada herba-herba terpilih. Herba-herba orang-orang tua kita dulu yang mana berfungsi baik untuk tubuh. Antaranya kita ada daun pecah beling, kita ada uh, cendawan susu harimau. So, benda-benda ini adalah benda-benda yang bersifat nutrisi dan bersifat bahan aktif yang ada kajian tersendiri tentang kehebatan dan keunikan bahan-bahan yang kita masukkan. So, ini kelebihan produk yang kita bawa. So, yang kita nak tekankan sini, kita kena bagi tahu, faham kawan kita nak makan apa segala produk makanan kesihatan pun makanlah, tetapi pastikan usus itu dibersihkan dulu. So, saya bawa satu produk yang dah ada kombinasi yang lengkap. Iaitu, kita ada senamaki dan kita ada 19 jenis bahan lagi yang melepasi 53 jenis vitamin. So, itu satu benda yang merupakan keperluan kepada semua kawan-kawan kita. Dan produk ini perlu ada di rumah. Kemudian apa lagi kebaikan? Apa lagi produk yang dikeluarkan oleh Supergrade? Saya selalu cakap macam ni. Sebelum saya nak cerita pasal SG Cream, saya akan selalu bincang dengan kawan saya, bang, saya nak tanya. Biasanya bang, kawan-kawan kita yang dah biasa makan produk makanan kesihatan ni, kadang-kadang dia orang akan jumpa healing crisis je bang. Oh ya, betul lah. Jadi healing crisis tu kawan-kawan kita suka ke kawan-kawan kita tak suka bang? Banyak yang tak suka lah kadang-kadang kan. Dia tengah-tengah elok, tiba-tiba makan produk kita, tiba-tiba dia jadi pening. Tiba-tiba dia jadi sakit-sakit badan, lenguh-lenguh badan. Lepas tu kita pun cakap ke dia, kenapa jadi macam ni? Oh, ni sebab healing crisis. Bila disebut je, bila kita kata ini sebab healing crisis, ada kawan kita yang terus berhenti. Tak nak makan. Sebab takut. Betul tak? Sebab apa saya kata takut? Sebab takut berlaku apa-apa kepada badan dia. Tapi masa dia tengah sihat dulu, kita terangkan pasal perlunya mencegah lebih baik daripada merawat, dia anggap benda ni satu benda yang tak penting. Tapi bila dia dah kena saja masalah kesihatan, berlaku healing crisis sikit pun dia takut. Kita tak salahkan dia. Jadi apa solution yang Supergrade bawa? So, barulah saya masukkan tentang SG Cream. Kombinasi terbaik kepada SG9 adalah SG Cream, iaitu kita punya krim untuk maaf, krim untuk bantu luaran kita. So, apa peranan dia? Antaranya peranan dia membantu mengurangkan healing crisis. Bagaimana dia berlaku? Saya dengar perkongsian daripada Kapten Lokman di HQ. Kalau tak silap saya, masa tu saya join baru 2 minggu kalau tak silap saya. Dia kata apa? Masalah healing crisis ni cukup mengganggu. Sebab kadang-kadang orang tak boleh tahan dengan healing crisis. Jadi apa yang saya buat? Saya fikirkan satu perkara, bagaimana nak bantu masalah healing crisis ni supaya berkurangan. So, Kapten jumpa dengan Presiden Herba Malaysia. Kalau tuan-tuan yang ada kat dalam ni nak tahu siapa presiden dia, cuba type dekat Google, type nama Dr. Zainab Begum. Okay. Dr. Zainab Begum adalah Presiden Herba Malaysia. Jadi disyorkan Kapten untuk tambah lagi satu produk, iaitu produk krim. Bagaimana krim ini berfungsi? Krim ini yang diformulasi oleh Dr. Zainab Begum ni tadi,
telah pun membantu badan kita daripada sudut membersihkan dulu saluran-saluran saraf kita. Macam mana krim boleh selesaikan masalah saraf? Begini cerita dia abang-abang. Begini cerita dia akak-akak, adik-adik. Supergrade International keluarkan SG Cream, yang mana SG Cream yang dikeluarkan oleh Supergrade ni berteknologi nano incap solution. Okay. Mempunyai 13 bahan asas dan bahan utama dia adalah red ginseng Korean 300 tahun stem cell. Okey, bagaimana dia berfungsi? Bila kita sebut pasal nano incap solution, dia punya molekul kehalusan untuk penyerapan tadi 100,000 kali ganda lebih halus daripada sehelai rambut. Jadi krim ini apabila kita sapu di permukaan, dia boleh menembusi kulit, boleh menembusi lemak dan masuk dalam aliran darah kita. Bila masuk dalam aliran darah kita, tak kira saraf halus atau saraf kasar, dia akan mula membersihkan saraf, membuang segala penyumbatan. Sebab apa? Healing crisis berlaku apabila saraf-saraf kita ni berlaku penyumbatan. Apabila nutrisi pergi ke sana, berlaku penyumbatan, badan akan tendang. Itu yang kita akan rasa tindak balas. So, bila SG Cream mula bekerja, membaik pulih, membersihkan salur saraf, maka bila kita letak saja SG9 di bawah lidah kita, pengangkut daripada saraf-saraf di bawah lidah kita, dia ribu saraf-saraf halus ni tadi, bila mengangkut saja benda-benda ni melalui saraf kita, dia tidak akan berlaku blocking dan tidak akan berlaku healing crisis. Inilah kombinasi terbaik SG9 dan SG Cream. Selain tu, apa fungsi SG Cream? Multi-purpose cream. Krim yang kalau siapa yang semalam masuk kat Yati punya presentation, dia dapat dengar, dapat info tentang kehebatan krim ni. Subhanallah, krim ini wajib ada di setiap rumah. 13 ingredient beroperasi, memberikan berbagai kebaikan daripada sudut kesihatan. Walaupun kita hanya sapu di luar sana saja. This is about technology. Kita tak boleh tolak tentang teknologi. Kalau kita tengok dekat US pun, orang pakai koyok yang macam bentuk koyok tu tampai dekat tangan macam ni pun, harganya puluh-puluh ribu, tapi boleh reverse cancer, boleh reverse HIV. It's all about teknologi. Begitulah juga dengan kita punya krim. SG Cream kita adalah merupakan teknologi nano terkini yang dikeluarkan oleh Supergrade. Sebab tu kalau kita tengok hari ni kesan-kesan daripada SG Cream punya cara penggunaan, subhanallah, cukup-cukup super. So dua produk ini apabila bergabung, badan akan berlaku satu revolusi ataupun satu perubahan yang cukup-cukup ketara. Jika anda sehat, anda semakin sehat izin Allah. Jika anda sakit, insya-Allah anda akan beransur-ansur bertukar kepada sehat. Tetapi kena ingat, setiap produk makanan kesihatan bukan ubat. Kita tak boleh makan dia sekali-sekala lepas tu nak nampak kesan. No, tak ada istilah. Nak makan makanan kesihatan, kena makan secara istiqamah. Pastikan badan kita bertukar kepada alkali. Makan setiap hari. Sebab kita tak boleh tolak makanan-makanan yang bersifat asid ataupun toksin setiap hari. So, kena makan secara istiqamah. Dan orang yang sihat boleh makan secara orang sihat. Iaitu, badan dengan satu seceh saja satu hari pun dah tak ada masalah untuk SG9. And SG Cream boleh sapu je dekat mana yang dia suka. Kalau dia nak sapu untuk kecantikan, dia boleh pakai dekat muka. Kalau dia nak sapu untuk kelelakian, dia boleh pakai dekat kawasan tu. Kalau dia nak sapu untuk keperempuanan, dia boleh pakai di kawasan itu. Kalau dia sakit lutut, boleh sapu dekat lutut. Kalau sakit kepala, boleh sapu dekat kepala. Kan? Untuk orang sakit, kena makan cara disiplin, cara makan yang betul. Dan kemungkinan untuk orang yang sakit, dia terpaksa mengeluarkan kos yang agak tinggi dalam tempoh jangka masa, mungkin 1 atau 2 bulan, makan dengan kuantiti dos yang tinggi. Contoh, 1 pagi 1 malam untuk orang yang agak-agak tak berapa kritikal. 1 pagi 1 tengah hari 1 malam SG9 untuk orang yang separah kritikal. Untuk orang kanser mungkin kita sarankan dia makan 2 pagi 2 tengah hari 2 malam. Mungkin 6 seceh 1 hari. Bergantung kepada masalah kesihatan. Kalau makan ikut disiplin cara makan yang betul, anda akan jumpa jalan penyelesaian yang cukup luar biasa. Selepas pada itu, barulah saya akan kongsikan tentang testimoni. Sebab of course, walau apa keadaan sekalipun, bila kita dah bersembang tentang keperluan, kenapa perlu ambil produk Supergrade International,
pasti orang akan tanya juga, ada testimoni tak? Yes, di hujung penceritaan. Di situlah kita akan kongsikan testimoni. Kalau kita ada testimoni sendiri, kita kongsikan testimoni kita sendiri. Real testimoni. Kalau kita ada testimoni kawan-kawan terdekat, kita boleh kongsikan testimoni kawan-kawan yang terdekat. Mungkin kita boleh tunjuk video, mungkin kita boleh tunjuk gambar. Di situlah akan berlakunya closing yang power. Pasal kita dah rungkai dah semua. Dan kenapa kalau anda kata dia tak ambil, kita tak rugi. Kita dah sampai ke ilmu, jariah dah jalan dulu. Betul tak? Sebab hari ni simple. Anda sakit, anda tanggung. Anda sihat pun, anda enjoy. Jadi tak ada siapa yang boleh paksa diri anda. Tak ada siapa yang boleh push anda untuk makan produk kita. Bergantung atas apa yang anda tahu. Bergantung atas apa yang anda faham. Betul tak? So, di situlah akan berlaku orang yang makan secara istiqamah. Maksudnya bila habis dia top up, bila habis dia makan balik, dia habis dia makan balik, maka kumpulan akan mula berkembang. Ha? Berita akan disebarkan semakin besar, semakin besar. Alhamdulillah. Jadi ini orang kata daripada saya punya side, cara saya bawa Supergrade lah. Tapi saya tak katalah pula cara saya dia yang paling baik. Saya tak katalah pula orang semua kena ikut cara saya. Bergantung, depend on masing-masing punya cara. Tapi saya pilih pendekatan macam ini kerana apa? Kerana nawaitu saya pada ketika saya bersama dengan Supergrade Wahimah, saya bersama dengan company-company lain juga, nawaitu saya satu saja. Yang pertama, saya nak bantu kawan saya daripada sudut kesihatan. Yang kedua, saya nak bantu kawan saya daripada sudut keuangan. So, kalau daripada sudut kesihatan, kalau saya nak bantu, saya kena ada ilmu. Ya, bila saya ada ilmu, barulah saya boleh sampaikan kepada kawan saya benda-benda yang berfakta. Benda-benda yang memang diakui. So, barulah kawan kita mendapat info yang tepat. Lepas tu dia decide lah apa yang dia nak untuk tubuh dia kan. Berniaga jatuh nombor 2. Untuk kawan-kawan kita yang nak cari pendapatan di dalam Supergrade, begitu juga saya akan tawarkan perkhidmatan. Siapa-siapa yang betul-betul serius nak bersama Supergrade untuk menjana pendapatan, saya akan tawarkan bantuan. So, banyaklah maknanya apa yang saya buat hari ni, banyak saya bantu kawan-kawan saya apabila dia orang adakan appointment apa semualah. Okey. Bang, kalaulah kita tengok daripada segi produk yang kita tengok sekarang lah, daripada segi produk Supergrade iaitu SG9 dan SG Cream, kalau kita tengok masa stokis Temeloh saja, dia refill produk kadang tu 1 minggu 2 kali refill produk. Sekali ambil 100 kotak 50 SG Cream. Tak sampai 3 hari habis. Naik lagi HQ. Pergi ambil lagi. Masa stokis Temeloh. Masa stokis 02 kan. Kenapa benda ni jadi macam terlalu heboh sangat kan? Sebab produk kita memang power. Izin Allah Ta'ala. Saya selalu sebut izin Allah. Pasal saya tak boleh cakap power, terpower sangat. Itu semua atas izin dia berlaku. Kenapa benda tu berlaku? Sebab produk memang berkesan dan banyak kesan. Orang yang makan, orang yang rasa, orang yang pakai, nampak kesan itu sendiri. Jadi kalau produk hebat macam ni, produk power macam ni, agak-agak tak boleh buat duit ke? Takkanlah kalau produk macam ni, produk punya power macam ni, kita tak nak buat duit, rugilah, betul tak? Okay? Sebab ada kawan-kawan kita yang kadang-kadang dia join kerana nak kesihatan saja. Dia bukannya nak cari duit pun, tapi bila dia makan dia seminggu 2 minggu dia nampak perubahan, dia mula bercerita dengan orang bla 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 bla, tiba-tiba jadi duit. So macam mana benda tu berlaku? Jadi untuk kesinambungannya, maka saya terpaksalah cerita sikit pasal marketing plan. Boleh gitu? Boleh Boleh. Masing-masing jawab je. Tanda gini pun okey, tak ada masalah. Okey, boh. Cuba kita slide yang seterusnya. Alright. Okey. Supergrade menawarkan kita 14 jenis bonus. Cuba tuan-tuan bayangkan 14 jenis bonus. 14 jenis bonus ni, bonus apa ni? Macam mana banyak sangat ni? Macam mana sampai 14 jenis bonus company nak bagi ni? Ni yang kita katakan kehebatan kita punya founder, Sir Lokman Helmi, dengan dia punya team, wife dia, our COO kita.
setelah dikomparekan dengan 7 company yang sedang heboh sekarang di pasaran, marketing plan Supergrade International masih teratas. Nampak? 14 jenis bonus. Saya bila sebut saja 14 jenis bonus ni, kawan-kawan ada yang tenganga, ada yang baru nak bangun, terjelepok kursi jatuh longkang, ada yang terjun sungai, kan? Seolah-olah macam tak percaya. Tapi ini realiti. 14 jenis bonus yang ditawarkan oleh Supergrade. Meh, kita tengok bonus yang pertama. Apa dia? Okay. Come on, next. Kita buka spek lah. Dia jadi Zoro Okay. Kita cerita pasal package dulu lah. Nak cerita pasal package ni, kita cerita pasal package dulu lah. Okay. Sahabat, saya nak bagi pesanan satu. Saya nak bagi pesanan. Kita punya package ni ada 4 je. Kalau tiba-tiba ada orang datang jumpa kita, dia kata, "Meh lah join Supergrade. Supergrade ni bagus." Oh ya ke? Berapa package ada? Supergrade ada 6 package. Itu scammer. Alright? Kena ingat betul-betul ni. Itu scammer tu kan. Sebab zaman sekarang scammer dengan orang biasa dia lebih kurang je. Dah tak ada beza dah sekarang. Okay? Supergrade hanya ada 4 package saja. Package yang pertama adalah package orang yang tak ada duit. Pernah tak kita jumpa dekat luar sana market orang yang tak ada duit? Bila kita sebut saja tentang package, kita sebut saja tentang modal nak buat bisnes, dia kata, "Alamak, saya tak ada duit lah bang." Kan? Tapi bila kita tengok je, "Oh, kau semalam sport rate lain, hari ni sport rate lain." Oh, ni adalah sikit duit bonus, tapi dah habis dah. Untuk package yang pertama, untuk orang yang tak ada duit. Berapa untuk orang yang tak ada duit ni? RM180. Package yang pertama. Atau RM200. Dia boleh pilih mana-mana produk. SG9 atau G-Click. Ini package orang yang tak ada duit. So, di Supergrade, kita boleh bantu orang walaupun dia dalam keadaan tak ada duit, dia dah boleh mulakan perniagaan dengan package startup. Package yang kedua, kita ada package basic. Okay. Okay, package basic ni 2 item. Harga dia 360 atau 380. Pulanglah, ada yang nak ambil dua SG9 360. Ada yang ambil mix, dia jadi 380. Package ketiga master. Master mesti 10 item. Tak kisahlah apa item, campur-campur 10 item. Dan package yang keempat adalah premium. Premium adalah package usahawan, package paling besar, iaitu 20 item yang kita perlu ambil. Dan boleh campur-campur produk. Okay, itu saja 4 package yang kita ada. Okay, dan package-package ini kita boleh upgrade, tuan-tuan yang risau. Ada kawan-kawan kita, dia tak ada modal lagi. Dia berniat nak ambil package usahawan sebab dia nampak ini adalah satu platform perniagaan yang cukup hebat, cukup luar biasa. Tapi dia tak ada duit lagi. So, dia bermula dengan package kecil. No problem. Dia boleh upgrade dalam masa 60 hari, bayar baki sahaja. Okay, berapa baki yang dia dah ambil, bayar baki saja untuk mencukupkan 20 item sebagai premier, dia bayar saja baki saja. Sama ada dia nak bayar sikit-sikit atau dia nak bayar banyak sekaligus. No problem. Okay? Oh, tak berapa clear. Ada bang? Tak dengar suara bang? Tak dengar suara. Halo? Okay. Ada. Allahu Akbar. Pantas saya bercakap seorang. Jap. Saya share balik Share balik. Okay. Okey, ni bonus yang kedua. Ini bonus yang pertama. Dah sebut, dah cerita bonus pertama kan? Belum. Okey, tadi baru cerita pasal package. Alright. Okay. Package boleh upgrade. Dalam masa 60 hari boleh upgrade tambah baki. Selepas 60 hari boleh upgrade sikit-sikit. Tak ada limit had bila-bila masa.
Tak ada masalah. Janji benda tu boleh upgrade. So jangan risau. So package yang pertama. Package yang pertama saya nak cerita, package ini, bonus yang pertama saya nak cerita, bonus ini hanya layak untuk orang yang bawa orang saja. Kalau dia tak bawa orang, dia tak layak terima bonus ni. Iaitu bonus apa? Kita tengok bonus sponsor. Ini bonus yang untuk orang bawa orang saja. Okay. Berapa syarikat bayar? Untuk package paling kecil iaitu startup, syarikat bayar kita 15%. 15% daripada mana? Daripada PV. Kalau package kecil startup RM180, berapa PV? No, tak ada PV. Okay, ini yang membuatkan saya tertarik dengan Supergrade. Sebab apa? Dia bayar bonus kita tanpa mengira PV. Dia kira atas nilai kemasukan package yang kawan kita masuk dengan nilai kita punya bonus sponsor mengikut package yang kita duduk. Contoh package startup 15% dia bayar. Startup ni dia nak sponsor apa package sekalipun tak ada masalah. Kecil boleh sponsor besar tapi dia dapat 15% daripada nilai kemasukan. Kita kali sendirilah. Kalau dia sponsor premier 15% kalilah dengan 3,700. Nampak? Dia tak ada PV kat situ. Alright. Package yang kedua, basic. Basic ni syarikat bayar kita 30%. 30% daripada nilai kemasukan apabila kita sponsor basic ke bawah. Kita package basic, kita sponsor package basic. Basic 360, kita sponsor package basic 360. Bonus sponsor kita 30% daripada 360. Jumlah dia RM108. Kita sponsor startup. 30% daripada nilai startup. Kalau 180 kali dengan 30%. Itu bonus basic. Tetapi tiba-tiba orang basic ini tersponsor orang premier. Orang basic ini tersponsor orang master. Contoh, syarikat bayar 20% daripada nilai kemasukan. So, masih besar. 20% kali nilai kemasukan. Sponsor master, nilai kemasukan 1,800 kali 20%. Sponsor premier, nilai kemasukan 3,700, 3,600 kali 20%. Masih besar. Okay. Package yang ketiga, master. Master ni bonus sponsor 30% apabila kita sponsor master, basic dan startup. Tapi bila kita sponsor premier, syarikat bayar kita 25%. Masih besar. Tetapi kalau kita nak sapu sampai lantai, 30%, maka anda duduklah di package premier. Okay? Package premier, apa saja package yang kita sponsor, dibayar 30% daripada nilai kemasukan. Itu bonus yang pertama, iaitu bonus yang kita bawa orang kita dapat. Sekarang kita masuk kepada bonus yang kedua, iaitu kita bawa orang kita dapat. Kadang-kadang tak bawa orang pun kita dapat. Mari kita tengok apa bonus yang kedua yang dikatakan kita bawa orang kita dapat. Kadang-kadang tak bawa orang pun dapat. Apa bonus dia? Iaitu bonus key-in. Okey? Bonus key-in ni pula dibayar hanya kepada orang yang berstatus premier sahaja. So, itu syarat dia. Okey? Hanya orang yang berstatus premier sahaja layak menerima bonus key-in. Bagaimana bonus key-in dibayar? Sekiranya orang yang join tu tadi masuk package startup, satu produk, maka syarikat bayar bonus key-in dia RM4.50. Kalau orang tu join basic, 2 produk, maka company bayar RM9. Kalau orang tu join master, 10 produk, syarikat bayar RM45. Kalau join premier, 20 item, syarikat bayar RM90. Dan bonus key ini biasanya kita dengar kepada mobile-mobile je. Yang dah jadi mobile stockish dapat bonus key in. Kita biasa dengar macam tu. Ini premier boleh dapat bonus key in. Nampak? Contoh, saya kata macam mana dapat bawa orang confirm dapat bonus key in kalau kita premier. Tapi kita tak bawa orang pun kita boleh dapat dengan package dengan bonus key in ni. Bagaimana kita boleh dapat? Kita sponsor satu basic, basic tu tadi sponsor orang lain. Basic itu dia bukan premier, kita yang premier. Basic itu sponsor orang lain. Setiap kali dia sponsor orang lain, bonus key-in tu akan pergi kepada premier yang terhampir. Itu yang kita katakan, kita tak bawa orang. Anak buah kita yang bawa orang. Dia dapatlah bonus sponsor. Tapi bonus kita, key-in naik ke siapa?
naik kepada kita. Ah, hebatnya bonus sponsor dan bonus key in dibayar secara real time, on the spot. Key in saja, tengok sistem dah ada kat sana. Tak perlu tunggu. Tengok tu nampak dah bonus key in dengan bonus sponsor yang ada kat sana. Okay. Kemudian kita tengok bonus yang ketiga. Bonus yang ketiga ni adalah bonus yang kadang-kadang kita tak bawa orang langsung pun kita boleh dapat. Macam mana Tadi bonus sponsor, kita bawa orang kita dapat. Dah tentulah kita sponsor orang. Memanglah confirm kita dapat. Bonus key in, kita kadang-kadang bawa kita dapat, kadang-kadang tak bawa pun kita dapat. Sebab janji kita berpackage premier. Anak buah kita yang bukan berpackage premier buat penajaan, syaratnya mesti line up sponsoring. Bonus key in akan pergi roll up kepada kita. Tapi bonus yang ketiga ni, kita tak bawa orang. Baru niat. Baru niat nawai tu nak bawa orang. Datang upline kita ni terlebih dia punya agresif. Terlebih sangat dia punya bahan kimia dalam kepala dia. Menyebabkan dia tak boleh berhenti buat kerja. Saya bagi contoh paling simple dalam grup Tokline lah. Yang tak pernah terfikir ada satu kumpulan yang besar di sebelah kiri atau kanan dia. Datangnya daripada mana? Datangnya daripada bantuan daripada Tokline. Yang mana kawan-kawan yang berpackage premier ni baru niat. Nawai tu nak sponsor orang. Tengok je dekat bawah. Ya Allah dah bersusun. Walaupun placement. Kita syarat berpackage premier. Syarikat bayar sehingga 15 level. Bonus placement. Jadi bergantung pada package yang apa di placement. Package apa yang di placement kan. Contoh katalah. Tok Lang dapat satu orang. Dia placement bawa Kak Fida. Kak Fida dia baru bela-bela ayam. Dia baru bela-bela ayam. Aku ni nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Aku ni tengoklah orang tu boleh aku ni bawa. Tapi Tok Lang placement satu orang. Orang yang Tok Lang placement tu ambil package premier dan hidup. Ataupun buat bisnes gila-gila. Daripada satu orang tu, dia bercambah sehingga 15 level, kita punya bonus ada di situ. Bergantung atas package yang berlaku transaction. Subhanallah. Nak senang faham? Kan? Kalau kita duduk sembang berapa dia bayar, itu kita boleh tengok dalam slide. Sahabat-sahabat kita boleh bagi slide, kita boleh tengok kalau di placementkan package startup kita dapat berapa, level berapa. Kalau di placementkan package basic berapa kita dapat, level berapa. Kalau di placementkan package master berapa kita dapat dan berapa di mana levelnya. Itu kita boleh tengok slide. Cuma yang saya nak bagi gambaran ni, bonus placement ni, anda belum buat. Anda baru niat nak buat. Tapi kumpulan anda telah dibina oleh upline anda. Mungkin sebelah kaki dah besar gedapak. Anda cek anda punya wallet. Confirm akan ada bonus placement. Ini hebatnya. Dan cuba kita bayangkan kalau placement yang berlaku di bawah kita tu kesemuanya package premium. Cuba kita bayangkan. Kalau kita tengok pada bacaan dia, kalau satu kaki tu di placementkan fully haraki 15 level, semua pakai premium, di situ saja kita boleh collect 70,000 lebih. Satu kaki. Pada ketika kita dah insaf, tengok grup dah besar, barulah nak buat, buatlah sebelah lagi. Masa tu daripada situ pun ada bonus placement dan berlaku pula bonus-bonus lain lagi. Subhanallah. Alright? Setakat ni 3 bonus yang saya rasa tak ada siapa yang boleh tolak. Tak ada siapa yang boleh kata bonus yang 3 company sediakan ni adalah bonus yang tak bagus. Tak ada siapa boleh cakap. Sebab ini adalah bonus yang paling padu. Alright? Baru 3 tu. Kita nak cerita 14 ni. Kita habis pukul 3 pagi. Tak payah. Saya cerita sampai 6 je. Okay? Bonus yang ketiga, bonus placement. Bonus yang keempat, iaitu bonus
development ataupun bonus pairing. Bila kita buat saja apa tu binary system, sudah tentulah dia kena ada bonus pairing, sebabnya cara penyusunan kita hanya dua kumpulan saja. Satu belah kiri, satu belah kanan, betul? Jadi dia mesti kena ada bonus pairing, dan bonus pairing adalah merupakan satu bonus yang dipanggil sebagai speed bonus. Jadi sebab tu orang suka buat binary, sebab dia ada bonus pairing tu. Okay, jadi kumpulan pun senang kita jaga, hanya dua kumpulan saja, kiri dan kanan. So, bila berlaku saja kumpulan kiri dan kanan, maka kita layak terima bonus pairing. Berapa yang company bayar kepada kita? Ke semua package company bayar 15%. 15% apabila berlaku poin kiri dan kanan, syarikat bayar 15% kali dengan nilai kemasukan sale paling kecil di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dah bayar, yang belah kecil habis, yang belah kanan akan menunggu. So dia bayar 15% kali dengan nilai kemasukan. Okay? Tetapi untuk package startup, basic, master, dia ada capping. Kalau kita tengok kat sini, capping untuk package startup, dia tak boleh melebihi RM216 satu hari. Katakanlah hari itu dia package startup saja, tapi dia banner sebelah kiri sebelah kanan, ada yang buat, ada yang hidup. Walaupun hari itu bonus pairing dia melepasi RM216, dia hanya layak terima RM216 saja, sebab dia berpackage startup. Okay, yang pertama. Yang kedua, package basic, dia hanya boleh sehingga RM391 saja dia punya capping. Tak boleh lebih RM391.8 dalam masa sehari. Okey, untuk master tak boleh melepasi RM2,250 sehari. Tapi untuk package premier infinity, berapa saja bonus pairing yang berlaku hari itu, syarikat bayar. Cuma yang tiga ni saja dia ada capping. Okey, ini kita kena faham. Okey, jadi saya nampak di sini kalau package yang paling baik adalah premier, sebab dia infinity. Sebab kita tak tahu, kita banner sebelah kiri dan sebelah kanan, kita tak tahu siapa yang kita jumpa, dan kita tak tahu rezeki orang tu macam mana, dan kita tak tahu kefahaman orang tu macam mana. Tiba-tiba bila dia dengar, dia nampak, wah ini satu lubuk duit. Yang seorang lagi dengar, oh ni satu. Dia buat gila-gila. Masa tu, barulah kita rasa, ui, aku rugi tak duduk premium. Betul tak? So, duduk di package yang betul. Tak rugi pun. Nothing to lose sebabnya kita dapat produk. Alright. Kemudian, daripada segi perkiraannya pula, syarikat telah menetapkan keempat-empat package ini, dia ada pairing 1 dan pairing 2. Okay. Maksud pairing 1 dan pairing 2 ni bermakna untuk package startup, untuk mendapatkan 15% punya bayaran, hanya satu pairing saja. Katakanlah hari itu ada dua pairing. So pairing yang kedua dikira 3.75%, iaitu RM13.50 dan seterusnya. Hanya pair yang pertama saja dikira 15%. Untuk basic hanya untuk basic, yes, untuk basic dia kira pair yang pertama, satu pair dia, satu pair juga yes, satu pair juga. Untuk startup satu pair, untuk basic pun satu pair juga untuk yang 15%. Untuk pair yang kedua dan seterusnya dibayar 3.75% juga, sebanyak 13.5% kalau dapat satu pair. Selepas pair yang ke-15% tu tadi. Untuk package base, untuk package master yang dibayar untuk 15% adalah 5 pair. Katalah hari tu kita dapat 10 pair. Kan? Yang dibayar 15% hanya 5 pair saja. Dan selebihnya dibayar 5%. Untuk pair yang ke-6 dan seterusnya. Okay? Untuk package premier, untuk pair yang pertama dibayar 15% sebanyak 10 pair. Dan untuk pair yang seterusnya dibayar 7.5% untuk pair yang seterusnya, dan dia tidak ada limit. Itu di situ perkiraan dia. So benda macam ni yang teknikal ni, kadang-kadang benda ni dah disiapkan oleh company. So kita tak perlu pening-pening untuk hafal semua ni. Just kita boleh tengok slide, kita boleh baca kat situ. Just hantar cerita secara rambang saja. Okay? So kita masuk kepada bonus yang keempat, iaitu bonus leadership. Okay. Bonus leadership ni pula okay, adalah bonus yang syarikat bayar
apabila orang di bawah kita dapat bonus pairing. Ini yang selalu timbul persoalan kan. Kadang-kadang ada kawan kita tak faham. Dia kata, saya ni layak ke terima bonus leadership? Sedangkan saya tak ada lagi pun kaki pairing. Ingat bonus leadership ni bukan untuk kaki pairing kita. Bonus leadership ni adalah bonus yang apabila rangkaian bawah kita dapat pairing. Okey, katalah kita ni sebelah kaki je ada contohnya. Cari seorang lagi sebelah sini tak jadi-jadi. Orang ni nampak kita lari. Oh, multi level, lari. Orang ni pun nampak kita, oh, multi level, lari. Tapi belah sini kita dapat seorang yang buat. So, daripada kumpulan yang ada seorang tu tadi, berapa ramai di bawah kumpulan dia tu yang dapat pairing, kita dapat leadership bonus. Walaupun kita belum ada pairing. Jadi saya rasa mungkin faham kot. Mungkin dah jelas tu kan. Okay. Untuk bonus ini, dia bermula dengan package basic. Bermakna startup tak adalah bonus leadership. Sebabnya startup ni package pengguna. So dia tak adalah bonus leadership. Tapi dia bermula pada package basic. Okay. Basic, master dan premier saja yang layak. Iaitu basic terima 2 level. Level pertama dia bagi 2%. Level kedua dia bagi 1%. Untuk master, kita makan sampai 3 level. 3, 1, 1. 3%, 1%, 1%. Untuk premier kita makan sehingga 5 level, 5%, 4%, 3%, 2% dan 1%. Okey. Leadership ni pula dia bonus yang kita pun tak perlu nak pening-pening kepala. Berlaku saja pairing di bawah kumpulan kita, confirm kita ada leadership. Kita boleh check dekat kita punya bonus summary, di situ kita boleh nampak kemasukan bonus-bonus yang apa yang kita layak terima setiap hari kan. Alright. Kemudian kita tengok kepada bonus yang ke 6. Okey, ini bonus yang ke-6 sahaja saya akan cerita. Sebab apa? Sebab bonus yang ke-7 sehingga 14 adalah bonus passive income yang mana kalau berlaku 6 bonus ini, active income ni secara automatik 7 hingga 14 tu akan berlaku secara sendiri. Okey, lifestyle reward. Kita tengok sini. Okey. Bonus ini company memperuntukkan untuk satu orang 50,000 lebih kurang. Tak kira apa package dia. Di sini tak ada istilah syarat kau nak package premier ke dulu ke baru nak dapat lifestyle reward. No, whatever you start up pun you boleh dapat ini reward. Luar biasa ini company. Cara dia macam mana? Kalau kita tengok ini daripada ini table yang lama. Table lama. Sorry, table baru lah ni. Table baru ni, sorry. Dia pecah sikit dia tulisan. Okey. Bagaimana benda ni berlaku? Okey. Untuk lifestyle reward, binary system, kita dah tentu ada kumpulan kiri dan kumpulan kanan. Okey? Setiap transaction yang berlaku kiri dan kanan itu tadi, yang dah kita terima bonus sponsor, yang dah kita terima bonus pairing, kita dah terima bonus leadership, kita dah terima bonus keying, bonus placement, kita dah terima, poin-poin yang berlaku di kiri dan kanan itu dikira balik semula pada lifestyle reward. Maknanya, setiap yang berlaku transaction kiri dan kanan, sistem akan kumpulkan pula dalam lifestyle reward yang mana bila berlaku saja 18,000 PV kiri, 18,000 PV kanan, di sinilah baru kita dengar PV. Betul? Tadi kita tak dengar PV. Kemasukan dibayar, nilai kemasukan dibayar, bonus sponsor dibayar dengan nilai kemasukan. Kita tak dengar PV pun kan? Okay. Sebenarnya PV tu ada, tapi sebab dia dalam bentuk USD, kalau dia convertkan dalam RM, dia akan jadi nilai-nilai package tu sebenarnya. So, dia akan tunjuk PV tu dalam bentuk USD, kiri dan kanan. Kalau terkumpul kiri dan kanan 18,000 PV, kiri 18,000 PV kanan, kita layak duduk di ranking level 1 dan syarikat menawarkan kita sebanyak RM600 bersamaan dengan 150 USD. Kita layak terima. Okey. Itu level 1. Level 2, jika terkumpul 36,000 kiri, 36,000 kanan, kita layak terima RM1,000 atau 250 USD. Tapi adakah 36 kiri, 36 kanan ni kita kena buat baru? No. Daripada 18,000 tu tadi dia terkumpul pula sukuk 36 kiri, 36 kanan, kita duduk level 2, kita dapat 1,000. Dan benda tu berterusan sehingga level 10,
Di sini kalau kita tengok tabel ni, kalau kita duduk level 3 saja kita dapat 2,000, duduk level 4 kita dah dapat gold bar, duduk level 5 kita boleh dapat tablet, duduk level 6 kita boleh dapat smartphone, duduk level 7 kita boleh dapat barang elektronik, duduk level 8 dah boleh dapat barang perabot, duduk level 9 dah boleh ada tabung umrah dan percutian, dan duduk level 10 kita dah ada bayaran tabung bayaran muka kereta. Lifestyle reward ni kita boleh redeem apabila kita punya point ataupun kita punya level sudah sampai ke tempat-tempat yang patut kita redeem. Ini dipanggil reward. Benda ni kita tak perlu buat pun, dia berlaku sendiri je. Lambat atau cepat dia tetap akan berlaku. Okay, alright. Untuk bonus yang seterusnya, 7 hingga 14. So, saya tak perlu ceritakan di sini. Sebab pada saya, penceritaan sehingga bonus yang ke-6 ni saja kita kena faham, sebab 6 yang kita cerita adalah active income. Jadi 7 hingga 14 tu adalah passive income. Apabila berlaku saja 6 pendapatan ini, maka secara automatik lagi 7 hingga 14 pendapatan tu dia akan follow dan dia akan ikut. Jadi saya hanya bercerita sehingga bonus ke-6 saja. So kalau kita tengok dekat sini, Supergrade adalah satu company yang mencipta marketing plan yang mudah capai. Ini kita cerita mudah capai. Sebabnya hari ini kita nak bawa kawan-kawan kita, kalau kita dah biasa capai, kawan-kawan kita ni belum pernah capai. Jadi bila kita bawa dalam satu company yang mempunyai sistem marketing plan yang mudah capai, jadi ramailah kawan-kawan kita akan capai. Betul tak? So, kenapa kita tak nak serius sedangkan peluang dah terhidang depan mata? Kan? Kenapa kita tak nak all out betul-betul sedangkan peluang dah ada depan mata? Sedangkan kita pun sendiri tahu Supergrade antara company yang baru, dan kalau kita tengok daripada segi keahlian pun, dengan lonjakan pada bulan lepas daripada 4,000 dia boleh melonjak sampai 6,000, mana ini satu satu gelombang yang cukup luar biasa. Betul tak? Jadi this is the right time untuk kita push, untuk kita boom. Kan? Kenapa? Kerana orang tak tahu lagi ni. Dan kalau orang dengar tentang kita punya marketing plan, ada yang terkejut bro, ada yang termuntah, ada yang macam-macam kes berlaku. Saat ini ceritanya kita kena menyampaikan. Alright? Okay. Seperti mana yang saya janjikan tadi, kita tak nak membebel panjang-panjang, hari pun dah pukul 10.30. Okay? Sebab pada saya simple, Zoom meeting ni tak boleh lama-lama sangat. Kalau lama-lama sangat Zoom meeting nanti kita jadi jam. Okay? Jadi saya rasa dengan penerangan yang ringkas, mungkin akan mendapat sedikit info ataupun ilmu kepada kawan-kawan saya yang hadir pada malam ini. Alright ya? Kenapa setiap perkongsian yang saya sampaikan sebenarnya adalah kelebihan dan kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kurang dan lemah itu sudah tentu-tentunya datang daripada saya. So kalau ada apa salah dan silap, saya mohon maaf sepanjang penyampaian saya tadi. Jadi kalau ada apa-apa yang bermanfaat, maka sebarkan, gunakanlah ya untuk manfaat sejagat. Sebab kita kena faham satu, manusia yang bermanfaat atas muka bumi adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. So, sehingga jumpa lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penerangan daripada Tuan Harun kita. Jadi hari ini Alhamdulillah kita pun dah dengar dari segi produk, kita dah dengar dari segi kita punya marketing plan. Dan saya cakap terus terang tuan-tuan puan, sepanjang saya berada di dalam industri direct selling ni, ini adalah plan yang betul-betul marketing plan. Memang orang cakap tu memang boleh buat duit lah. Kan? Kita senang cerita macam ni lah. Kita tengok satu, tak payah cerita bonus lain lah. Kita tengok bonus yang pertama cukup, sponsor bonus. Bayangkan selama saya terlibat dalam industri ni, kan, pergi kalau katalah kita closing package yang kecil, basic yang harga 300 lebih, 350 ke 360 ke 400 biasanya lah bonus sponsor mesti dia akan bayar paling tinggi pun RM50 lah. Paling tinggi. Kan? Tetapi di sini dia bayar satu orang yang kita join, dia jadi basic yang bayar 300 lebih. Dia bagi kita keuntungan RM114. Bayangkan.
Closing orang yang join 380, anda dapat RM114. Ini baru sedap. Betul tak? Kita nak jumpa orang buat apa dekat kedai mamak, dia orang makan, dia orang apa prospek order makan pun kita rasa tak ada masalah nak bayar kan? Sebab apa? Sebab dia punya bonus besar. Ini kalau katalah bonus sponsor dapat RM50 je, bil RM35, bil RM40, tinggal RM10 je duit talent. Aduh, sedih. Aduh, sedih macam tu kan. Tak cerita lagi duit minyak kita apa semua kan. Tapi di sini bonus kita besar. Pairing, satu pair RM54. Untuk orang yang nak start-start buat, hari-hari ada satu pair pun RM54. Uish, luar biasa lah. Alright, baik. So hari ini saya nak jemput seorang yang proven hari ini. Ah, yang saya, masa beliau bermula, saya belum ada lagi kat Supergrade. Hari ini kita bersama dengan Otai kita. Okay. Otai Muhammad K. Kita minta dia buka mic. Otai boleh. Member Okay. baik, member baik Tok Lan ni. Oh ya. Buka mic, buka mic. Mic, mic. Cuba buka mic. Boleh? Okay. Okey tuan. Okay, saya tahu Otai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Otai Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, so Alhamdulillah. hari ni kita nak minta Otai berkongsi sikit lah Otai tentang Ah, perjalanan bagaimana Otai boleh bermula dengan Supergrade ni dan apa pandangan Otai terhadap perniagaan di Supergrade ni yang boleh mengubah Otai punya kehidupan. Silakan Otai. InsyaAllah. Okey ya. Boleh, boleh, clear, clear. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada sahabat-sahabat. Terutama sekali kepada orang yang memperkenalkan saya dahulu, iaitu Diamond Tuan Sani Muhammad dan Puan Yati. Bagi satu tepukan kepada mereka. Kerana mereka adalah punca segala-galanya saya bergerak dalam Supergrade. Dan berterima kasih saya kepada Tuan Lokman Helmi yang peringkat permulaannya. Terima kasih banyak kepada Tuan COO Tuan Sapitai dan sahabat-sahabat dan rakan perniagaan saya di mana saja berada, termasuk di Malaysia, di Nusantara, di mana saja berada rakan perniagaan saya. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan nama saya Muhammad Khir bin Abdul Latif, yang terkenal dengan nama Otai di Johor Bahru dan di mana saja. Alhamdulillah, hingga sekarang saya masih lagi bertindak melakukan perniagaan Supergrade International. Okey. Puncanya saya bermula dengan Supergrade adalah daripada Tuan Sani, yang pada peringkat mulanya dia ada call saya. Minta buat appointment nak jumpa saya. Tak lain dan tak bukan. Biasalah. Kita biasa terjebak dengan mati label. Bila ada orang call nak jumpa, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu perkara yang untuk dikenakan atau terkena ataupun orang kata mengena. Macam itulah nasib orang mati label ni. Tapi apa pun saya beranggapan ni satu perkara yang baik, saya kena positif. Betul tak sahabat? Kita kena positif. Kalau kita negatif, tidak ada satu peluang pun yang masuk. Tidak ada satu peluang pun yang masuk. Sebab apa? Kita tolak segala-galanya. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang nak dibawa. Sebelum ni pun saya dah
orang kata ke satu perniagaan yang berjaya juga. Tahun 80, tahun 96. Tahun 96 saya buat satu material label dengan sahabat saya ni. Masa tu awal-awal dulu. Anak dia pun kecil-kecil lagi. Isteri dia pun masih bekerja lagi. Jadi saya buat satu material label iaitu Rebel. Produk penggunaan harian di rumah. Untuk direngkaskan cerita, yang produk sebegitu pun kalau kita buat, kita ingin berjaya, kita inginkan sesuatu, yang penting kita jangan kenakan orang. Kita kena yakin pada diri kita, apa kita buat pun kita boleh berjaya. Dengan syarat kita kena jujur. Itu syarikat perniagaan Rebel. Apatah lagi perniagaan yang saya bawa sekarang ni, yang Tuan Sani kenalkan, satu perniagaan yang sangat luar biasa, iaitu Supergrid International ni, yang memasarkan hanya peringkat permulaan tu adalah produk SG9 Plus. Produk ni. Yang masa tu hanya ada satu produk. Jadi saya dengar cerita daripada Tuan Sani ni, saya pun cakap dengan dia, saya pun berfikir, ingat dekat kedai kat tempat rumah, kawasan rumah saya. Saya fikir, kena lagi aku ni. Kan? Selepas saya buat Rebel tu lama tak jumpa. Masa tu perniagaan tu ada masalah. Kita pun ada buat arah tuju yang lain. Masing-masing buat arah tuju ni. Jadi satu masa tu Tuan Sani datang bawa perniagaan ni pada tahun 2 tahun lebih kurang 1 tahun lebih yang lepas, iaitu tahun 2023 bulan 11. Saya ingat lagi malam tu dia datang jumpa saya, perkenalkan produk SG9 Plus. Sebelum ni dia ada bawa. Saya tolak mentah-mentah. Saya tahu benda ni tak boleh, plan ni tak boleh, saya tak nak. Kadang saya tak layan. Tapi satu ketika dia bawa dengan produk ni, sahabat-sahabat, adik-adik semua dalam ni, percaya dan yakin lah. Produknya sangat luar biasa. Bila saya tak kata saya nak join lagi. Sebab apa? Bila dia bawa ke tempat saya deal dengan dia dekat restoran tu. Saya ingat lagi restoran tu dengan Puan Yati. Dia cerita dengan produk, keberkesanan produk. Kebetulan pula masa tu memang saya sedang ada gout. Saya ada gout. Jadi dia kata benda ni baik untuk gout, untuk masalah kanser, masalah dalaman. Saya rasa dengan satu produk ni rasa macam berat. Tapi saya kata dia kata cuba dulu 2 kotak. Okey, saya ambil peluang. Saya ambil peluang ni, saya cuba. Saya cuba sendiri dulu pasal keesokan harinya, 2 hari yang keesokan harinya, saya nak ride motor ke Pulau Pinang. Kalau betul kata produk ni berkesan, baik, tindak balasnya, sahabat-sahabat ni, saya akan teruskan. Kalau dia tak berkesan, lambat tindakannya, saya tak tengok pun marketing plan dulu. Saya nak tengok produk. Sebab saya suka main produk. Plan itu nombor 5, nombor 6, nombor 7. Sebab apa? Produk menggerakkan marketing plan. Plan baik macam mana pun. Tapi kalau produk tidak ada kesan, tidak ada tindak balas yang baik, plan macam mana baik pun dia tidak akan bertindak. Jadi, sahabat, saya ambil SG9 Plus ni 2 kotak. Saya diam 2 hari. Saya diam 2 hari sebab apa? Saya nak ride ke Pulau Pinang. Untuk berjalan-jalan lah, santai-santai dengan tim saya. Saya bawa 2 kotak ni. Satu saya loskan, saya sumbat dalam beg saya. Yang satu saya bawa pergi Pulau Pinang. Jadi, tujuan saya adalah untuk try market. Saya pergi 18 biji motor, saya nak try market. Macam mana penerimaan sahabat-sahabat saya. Baru saya tahu produk ni boleh move ataupun tidak. Baik tak? Berkesan tak untuk saya? Sebab apa? Gout saya terlalu kuat. Jadi saya degil, saya nak juga ride, saya pergi. Saya bergerak pukul 4 pagi, sahabat. Saya nak cerita kat sini, pengalaman saya, keberkesanan produk. Baru kita yakin boleh gerak produk ni di mana saja kita bawa. Saya minum 1 secet. Seawalnya, saya dah ambil 1 secet, saya nak gerak pukul 4 pagi, saya ambil lagi 1 secet. Saya terus bergerak ke Seremban. Saya terus sampai Seremban. Tanpa stop.
begitu bertenaga produk ni. Begitu bertenaga membina kita punya imun dalam badan kita. Dengan syarat kita kena yakin. Dengan syarat kita yakin, jangan lupa. Jangan lupa Bismillah 5 tu. Setiap hari kita kena amal. Dari samping kita yakin dengan produk, ayat-ayat tu Bismillah 5, doa-doa jangan lupa. InsyaAllah. Jadi saya teruskan produk ni. Sesampai ke Seremban, saya berhenti sekejap. Pasal dia orang nak masuk ke sempang lain. Saya tak nak. Sebab apa? Saya ni tak merokok. Saya suka ride terus. Pengalaman saya begitu bertenaga produk ni. Saya rehat dekat Seremban sekejap. Dia orang dah pergi masuk kawasan lain, jalan lain. Saya cakap kita jumpa di Tapah. Kita jumpa di Tapah. Daripada Seremban sampai Tapah 1 jam setengah. Dengan tenaga, dengan mata yang terang, dengan keyakinan yang baik, saya terus sampai ke Tapah, rehat 1 jam setengah, terus shoot ke Pulau Pinang. Daripada situ, saya terus jual produk saya yang loose tu. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 1, cubalah. Alhamdulillah. Daripada situ dia cakap, Badran produk ni sangat berkesan. Sungguh cepat tindakan dia. Walaupun hanya letak di bawah lidah, dengan 19 jenis herba, produk-produk yang ada stem cell, sangat berkesan. Jadi kat sini saya bertambah yakin dengan produk Supergrid International. Daripada situ kami bertindak. Saya bertindak balik, lepas 3 hari saya balik ke JB, tak ada toleh kiri, kanan, belakang, sahabat-sahabat. Maksudnya toleh kiri, kanan tu, jangan stop. Terus bertindak. Saya shoot terus. Saya cakap Sandi, yang penting barang jangan putus. Masa tu kita tak ada krim. Kita belum ada krim. Masa tu saya cakap Tuan Sani, kalau dapat Tuan Sani, mintalah krim. Apa cara pun Tuan Sani ke Puan Yatim, bincanglah dengan bos, kalau dapat krim. Alhamdulillah. Termakbul juga permintaan kami. Allah mudahkan atas perbincangan. Kami dapat juga krim daripada Tuan Lokman Hilmi. Walaupun sedikit 1 cube tu kita berbagi-bagi. Produk tu sangat berkesan. Daripada SG9 Plus kita dapat tambah lagi dengan SG Cream. Daripada situlah sangat luar biasa Supergrid International. Apa yang saya nak share dekat sini dengan sahabat-sahabat, pengalaman saya, macam mana kita nak capai target kita untuk mempermudahkan kerja kita. Jangan lokek untuk bermodal. Ya sahabat, adik-adik, kakak-kakak yang mana nak start, yang dah lama, tak kisah berapa umur kita. 60, 50, usia kita. Pucuk pangkal hati kita. Hati kita nak, kita buat. Jangan teragak-agak. Sebab apa? Produk sangat berkesan, sangat baik. Krim. Bila saya dapat krim, sangat membantu gawat saya. Apatah lagi SG9 Plus membantu daripada dalaman. Kita lagi dapat SG Krim untuk luaran. Kena buat, jangan tunggu. Yang mana baru nak masuk, mana yang lama, mana yang dengar lagi SG Krim ni, yang segan-segan, bangkitlah. Kita tak ada masa lagi untuk tunggu sahabat. Kawan-kawan, adik-adik, saudara-mara. Saya rasa anak saya ada dalam ni Nadi. Izzuan daripada KL. Saya pun dah mula nak touch dia. Bagi dia sedar. Tak kira berapa umur, semua perlukan kewangan. Semua perlukan kesihatan. Jadi kita bina kesihatan kita, pada yang sama kita bina keuangan kita. Sahabat pada pucuk pangkal hati kita je. Buat tanpa nanti. Lakukan tanpa henti. Buat tindakan. Kalau kita cakap omong-omong kosong je, gah cakap macam mana tapi tak ada tindakan, tak ada keinginan untuk berjaya, tidak ada keinginan untuk merubah diri, untuk melonjakkan kita punya ekonomi, kesihatan kita, tidak ada makna. Buat apa sajalah. Peganglah emas 2 tongkol pun. Kalau tak pandai guna, tak jadi apa pun. Emas jongkong tu, pakailah letak kat badan, pikul ke, nanti orang cakap kita gila. Tapi kalau kita pandai pelbagaikan, insyaAllah. Jadi apa yang kita dapat, olah sebaik mungkin. Jadi produk sangat berkesan. Saya share produk ni. Contoh SG Cream ni. Ni SG Cream ni. Nampak tak botol ni? Dulu memang kita tak ada idea-idea macam ni. Kita nak buat cara macam mana untuk mudahkan rakan peniaga kita.
Untuk jimat. Kalau kita buat demo, kadang-kadang kita nak buat demo ni takut-takut kan. Kita buat demo macam ni. Gunakan botol ni, modal satu plastik tu RM3 je. Kasih rakan niaga kita, bancuhkan buat macam ni. Bawa ke mana sahaja kita pergi. Kita sediakan beg. Jangan takut untuk bermodal. Jangan takut nak jumpa orang. Jangan takut nak cerita barang baik. Selalunya kita nak berjaya. Tapi kita nak cerita dengan orang, takut. Malu. Jadi saya nak tanya dengan anda semua. Kat mana benda malu tu? Boleh tunjuk saya. Malu tu kat mana? Kita kena buat kerja. Jangan malas. Itu peringkat permulaan saya buat. Jadi saya belajar dengan apa yang orang ajar saya. Saya try. Sebab saya bukan senang untuk terima benda-benda yang orang kata benda-benda baru ni. Tapi saya cakap dengan diri saya, sampai bila kita nak duduk di takut yang lama? Kalau kita sendiri tidak ubah. Tidak ada yang boleh berubah kalau kita sendiri tak ubah diri kita. Sikap kita kena penting. Kita kena jangan malu, jangan malas, jangan takut. Dan yang terbaik sekali, yang betul sekali, jangan ego. Jangan ego dengan siapa. Walaupun kita berjaya macam mana pun. Jangan terlalu ego dan ingat semua kita dapat daripada Allah. Kita share dengan kawan-kawan kita. Kita kongsi dengan kawan-kawan kita seberapa ramai yang boleh. Sebab apa? Saya pun bermula daripada kosong. Saya pun mula daripada tidak tahu. So, belajar. Belajar. Minta maaf. Jangan kurang ajar kepada leader dan di mana manajemen mana sekalipun dengan rakan niaga kita. Kita kena share perkara yang baik. Itu sangat penting bagi diri saya. Tentang krim tadi tu, saya pernah mancing. Saya ni suka memancing. Saya share buat produk sikit. Okay. Saya pernah mancing di rakit di Teluk Senyat ni. Itu tempat tumpah darah saya kat lahir. Saya lahir kat sana. Saya pergi family trip. Saya mancing 12 orang atas rakit. Yalah dah lama, masa tu dah lama sangat nak mancing. Kebetulan rezeki dapat awal. Naik ikan apa ni, kerapu, naik ikan unga, naik ikan tanda. Jadi kebetulan masa tu saya dapat ikan 9 karang. Ikan 9 karang, siapa biasa mancing tahu 9 karang. Bila naik ikan 9 karang tu, bergairah. Jadi gairah tu, nanti saya share dengan video dengan sahabat. Masa ada gairah tu, saya ambil tu, dia sudah sengat kat tangan saya kat ni, jari ni. Ni saya tunjuk jari ni. Pukul 9.30, 10 saya dah kena sengat. Jadi anak saya ni call. Cucu saya yang bawa rakit yang buat bom ni datang. Saya cakap tak payah, tak perlu. Cakap memang kita semangat. Saya nak mancing. Sebab apa? Bila saya tahu produk ni ada dalam beg saya, di mana saja saya pergi, saya pasti ada. Botol ni ataupun ni. Yang SG9 Plus masa saya tak bawa, tinggal dalam kat motor kat darat. Jadi lepas saya kena sengat juga sahabat-sahabat kita jangan takut nak mencuba. Sebab itu adalah satu testimoni yang pertama selain daripada gawat. Yang pertama testimoni saya gawat, yang kedua sengat ikan 9 karang. Selepas saya kena tu, saya sedut dulu, kita sedut, jangan takut, kita sedut, kita ambil krim yang ni, kita sapu. Denyeh kat sini, dan yang penting sekali kat nadi ni kita kena sapu. 7 basic sapuan asas tu kena sapu. Lomongkan aja. Yang penting kat sini, yang teruk ni, kita ikat, kita sapu, dan sapulah dekat mana kawasan belakang kita, kawasan dekat mana kat belakang kita semua, dekat basic tu, kena sapu. Daripada situ, saya boleh mancing lagi sahabat-sahabat. Saya boleh mancing sahabat-sahabat sampai pukul 6 petang. Alhamdulillah rezeki Allah nak bagi. Tapi bila saya balik tu, saya nak bergerak ke darat, dia agak rasa sakit sebab apa dah lama. Nak balik tu, saya dah fikir macam mana saya nak bawa motor. Motor saya pun bukan kecil sahabat, super bike 800cc. Jadi saya kat rumah saya, awak balik naik kereta, saya balik naik motor. InsyaAllah, setengah jam saya sampai rumah. Dengan tindakan, dengan kebaikan produk, yang ada 13 jenis herba, yang sangat baik, yang sangat berkesan, sangat membantu. Saya sampai rumah, anak saya cakap, ya, pergi klinik, tak nak tak payah, dah okey. Tapi anak saya ni pun kata takut, ikut dia cakap dia, pergi klinik, sampai klinik tu, doktor tu cakap apa dengan saya? Pakcik gila Dia buka Google tu, orang kena sengat ikan 9, boleh meninggal. Pakcik tunggu 8 jam, boleh mancing kat laut. Pakcik sekarang juga pergi hospital. Saya pergi hospital tu bukan apa. Sebab apa?
orang nak ikut tak perlu pergi. Tapi dia kata kena pergi untuk cek darah saya. Masa dia pergi tu normal lah saya. 1.3 bawah, tak ada masalah. Tapi bila kena sengat ikan, dia ganggu dia punya urat perjalanan darah. 1.8 sahabat. 180 atas. Kadang-kadang naik 190. Saya pergi pukul 9 malam, pukul 2 pagi baru dapat balik. Saya cakap saya tak nak duduk buat. Saya tunjuk produk krim ni dengan doktor tu, dengan klinik sebelum tu, pakai hospital pun saya bawa, saya tunjuk. Dia diam je. Sebab tu saya cakap benda ni sangat baik. Setiap masa kena ada dalam beg kita dan setiap rumah ada satu ataupun dua. Kalau yang bisnes memang at least kena ada lah 2 set, 3 set untuk pergerakan kita. Jadi produk mainkan peranan yang penting. Siapa saja saya jumpa, kat mana saja saya jumpa, Wak Imah pai minyak ke, Wak Imah saya tengah duduk kat mana ke, asal cerita saja. Tak ada orang tu nak tolak kita, tak ada orang tu nak buang flyer kita. Yang ada masalahnya, kita sendiri yang rasa perasaan malu, malas, takut, ego. Jadi untuk berjaya, sahabat-sahabat, ini bukan saya nak mengajar, pesan diri saya kepada sahabat-sahabat semua, jangan rasa takut untuk berjaya. Kadang-kadang kita nak berjaya pun takut, macam mana? Betul? Jadi saya buat saja. Orang nak cakap apa, tidur lantak je. Yang penting kita buat, jangan menipu orang. Buat, insyaAllah. Satu hari, saya doakan kepada sahabat-sahabat, pasti berjaya. Sebab apa saya buat, saya boleh sampai ke tahap ni, saya tak pernah arti kerja jemu. Saya asal jumpa orang, saya akan cerita. Duduk kat restoran mana, saya akan cerita jumpa orang. Saya pergi restoran mana, saya akan. Flyer pun penting. Ada flyer pun lagi baik. Itu hari kebetulan pun kita ada dapat 3 orang. Nak pergi pun kita dapat close. Balik pada staff crew pun kita dapat close orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Sangat membantu. Tuan Sani, Puan Yati dan kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Jadi kat sini, last sekali yang saya nak share dengan sahabat-sahabat, sini adalah orang kata, jangan berhenti bercerita sebab tentang kebaikan produk. Terus bercerita. Tak kisah apa produk kita, kat mana kita cara kat mana, ceritalah kebaikan produk untuk kebaikan bersama. InsyaAllah. Jumpa anda di puncak kejayaan. Alhamdulillah. Otai, berapa dah income Otai dapat? Ya. Berapa income? Alhamdulillah. Berapa income Otai? Income saya yang terkumpul, saya punya saja. Alhamdulillah setakat ni dah pergi kepada 12,000 USD. 12,000 USD bersamaan lebih kurang dalam RM50,000 lah, lebih kurang. Ya, betul. Termasuk, dia bukan, itu isteri saya lain, anak-anak saya lain. Tak masuk akaun lain Ya, Itu akaun itu saya punya, saya ada 5 premier bawah saya. Yang dia keluarga. dah collect lebih kurang dalam 5 RM 50,000. Tak masuk Betul. lagi wife dia, tak masuk anak dia lagi apa semua. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Asbab Rasulullah. daripada penceritaan, jumpa orang cerita, jumpa orang cerita, Ya. dapat 50,000. Betul, tuan. Alhamdulillah. Syukur, sangat luar biasa. Dapat, bukan saja dapat 50,000, dapat pula pergi bercuti secara percuma. Ya, itu yang nak cerita tu, orang kata memang sangat bersyukurlah. Terima kasih Tuan Lokman, Tuan CEO, kepada semua sekali dapat bawa kami sekali melancong. Dia Aku lain. pernah juga pergi sekali. Ini kali yang kedua. InsyaAllah akan datang. Yang Tuan Lokman janjikan tu, InsyaAllah kita gapai sama-sama. Dia melancong yang kita pakai duit sendiri dengan melancong percuma. Ya. Beza. Beza, betul. Feeling. Orang kata feeling Bila pakai duit sendiri, kan? Bila melancong pakai duit sendiri, dia punya bila dah nak sampai tu dah terfikir masalah lah. Aduh kan, ni nak kena bayar tu, nak kena bayar ni semua kan. Tapi Betul, kalau betul. melancong percuma ni, bawa baju ke, kan? Ya. Balik duit 100% dijamin, disupport. Alhamdulillah. Yang ni sekarang saya tengah tackle geng-geng saya. Yang ni. InsyaAllah akan datang. Saya nak ajak mereka semua melancong bersama saya. Ya, jadi sebetulnya apa teknik yang Otai gunakan ni sebenarnya macam ni. Kan? Macam Tuan Harun pun saya cakap tadi. Apa-apa pun ilmu tu penting. Kita kena ada ilmu.
Kan? Dan Ya, ilmu yang kita nak perlu tahu ni pun bukan nak kena belajar tinggi-tinggi, bukan nak kena baca buku tebal-tebal, tak ada. Ni ya datang tuan. ni Zoom ni, datanglah Zoom anjuran Kita daripada kena berani. syarikat, datang program-program anjuran daripada kumpulan, datang. Kan? Lepas tu tanya orang-orang yang dah berjaya, kan? Tanya saya apa benda yang anda tak faham. Bila anda dah start faham, anda akan mula bercerita dekat kawan kita. Hari ini Ya, kita tak mampu nak bercerita dengan kawan sebab kita dibayangi dengan ketakutan. Dibayangi dengan ketakutan. Ketakutan apa tahu? Kita takut bila orang tanya kita. ya tuan, Bila betul. orang tanya kita tu kita takut jawapan kita tu salah. Kan? Alamak, aku tak reti lah nak jawab. Ni tak reti lah. Sebab tu hari ni, anda kena datang program-program anjuran daripada syarikat apa semua ni. Supaya apa? Supaya anda ada maklumat. So, bila kita ada maklumat, barulah kita rasa confident kita nak pergi cerita dekat orang. Itu yang berlaku pada Otan. Betul. Kan? Dia cerita, cerita, cerita kat orang. Lepas tu dia punya cara pula, dia tak kedekut. Dia sedekah. Dia bagi orang. Nah, rasa, 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 rasa. So Betul asbab tuan. daripada berkongsi dengan tadi, bagi kita sedekah kat orang satu sesi. Tapi orang repeat kita sekotak. Kan? Ya, Kan betul berbanding tuan. tu. Macam itu sampai sekarang saya lakukan juga. Alhamdulillah. Okey, terima Sampai kasih sekarang saya Otai. bertindak. Okey, Sama-sama tuan. terima kasih. Saya doakan Sama-sama. Otai akan terus sihat, Allah. panjang Syuk. umur, dikurniakan apa rezeki yang melimpah ruah Ramai-ramai. dengan super Amin. great Amin. insya-Allah. Allahumma amin. Baik, terima kasih Otai. Tunggu aku datang. Sama. Jadi. Okey tu Tok Lan Tok Lan pun nak tunggu nak datang JB tu. Okey baik. Terima kasih pada Tok semua Lan. yang terima kasih kepada semua yang berada di dalam Ya, Zoom ya, ni. ya. Okey, saya doakan anda semua dipermudahkan urusan dalam menjalankan perniagaan, permudahkan urusan dunia akhirat anda. Saya doakan anda berjaya di dalam super grade kan. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan puan. Sekarang ni bila anda join jangan tunggu lagi. Terus tanya, datang. Tanya orang yang bawa anda sini apa nak cakap ni. Jumpa orang ni apa nak cerita, apa nak cerita, apa nak cerita. Ataupun kalau tak pandai cerita, ajak upline kita itu pergi jumpa orang. Jangan tunggu. Jangan relax. Kan maksud saya tu bila kita relax, nanti kita lama tau. Lama. Kita nak capai kejayaan tu lama. Bila dah join, terus bertindak. Terus cerita orang. Terus cerita kat orang. Baru sedap. Orang reject tak apa. Orang reject tu bukan masalah. Okay? Yang orang reject tu bukan masalah. Kan? Yang masalah dia kalau kita tak pergi cerita ke orang. Itu masalah. Alright? So terima kasih kepada semua. Alright? Saya doakan anda berjaya dan menjadi jutawan di dalam Super Grade. InsyaAllah. Alright? Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much kepada speaker kita Tuan Harun yang tanpa jemu uh, menyampaikan maklumat dan besok kita akan bersama dengan Iron Lady kita Kak Tina. Besok bersama dengan Kak Tina dan insyaAllah Bang, mungkin boleh bulan depan kita tanya akan sikit bang. Bang, ya, 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 saya. kalau bang ada info tentang apa tu promotion campaign yang terbaru, nanti bang boleh share dalam grup Baik, baik. Setakat ni kita masih run lagi promosi Join Master percuma 2 account basic. Okey, Join okey. Promotion untuk Premier. pelancongan. Promotion untuk Yang pelancongan. pelancongan kita sedang buat calculation dan insyaAllah untuk promosi yang akan datang kita akan ada dua promosi, maksudnya long term promo dan short term promo. Okay, jadi yang long term promo kita punya hadiah yang kita akan bawa anda semua yang beragama Islam untuk menunaikan umrah secara percuma. Bagi yang bukan beragama Islam, anda akan pergilah mana yang anda nak pergi. Kan? You nak pergi Europe ke, nak pergi London ke, nak pergi New Zealand, Australia ke, tak ada masalah. Itu anda pilih kat mana tempat. Tapi yang penting dia semua kena sama bajet lah dengan kita punya package umrah kita. Untuk yang bukan beragama Islam. Untuk yang beragama Islam, kita akan bawa anda pergi menunaikan umrah secara percuma bersama dengan ahli keluarga Super Grade International. Itu untuk long term lah. Long term promotion. Dan kita ada short term promo juga. Okay, short term promo ni yang challenge dia tak berat. Kalau tak berat, dia maksudnya macam dia dalam 3 bulan punya promosi yang kita akan bawa anda bercuti secara percuma
di dalam Malaysia. Di dalam Malaysia. Jadi insyaAllah ramai-ramai kita akan pergi. Orang cakap tu pergi bercuti. Kita tak tahu tempat mana kita nak pergi. Mungkin Pulau Redang, mungkin Pulau Pinang, Pulau Langkawi. Tempat-tempat yang kita rasa macam akan meninggalkan memori untuk anda semua. Alright? Okay, thank you very much semua. InsyaAllah kita akan jumpa anda pada besok sama dengan Iron Lady kita Kak Tina. Okay. Saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu datang jadi.